Assalamualaikum dan saudara, pada pukul 5.16 pagi. Hari ini saya nak fahamkan anda market share. So, saya cuba anda buka ChatGPT. So, saya cuba tanya ChatGPT 3 negara je, right? India, Bangladesh dan Nigeria. Mereka faham kripto berapa banyak dan potensi market guna kripto. Right, sebab dalam RainBnB, 3 negara ni sedang buat RainBnB. Maknanya sales daripada RainBnB 0.5% tu kita akan dapat tiap-tiap minggu dengan nilai sampai $3,000. Jadi kita ni tak perlu nak buat lebih-lebih sangat. Kita just membina satu pasukan, yang mana pasukan tu 5 champion kita naik director, 5 champion kita naik director. Jadi dekat situ kita boleh ada banyak account kalau kita faham lah untuk buat ni, untuk dapatkan 0.5%. Right, jadi kita tengok mereka yang tukang buat so India telah muncul peneraju global mata wang kripto untuk 2 tahun berturut-turut. Saya tak boleh faham kalau korang tak nak fokus pergi champion dan jadi director untuk ambil market share $3,000 ni. Right, so laporan oleh Change Analysis menunjukkan bahawa walaupun terdapat langkah-langkah kawasan yang ketat, cukai perdagangan yang tinggi, pengguna kripto dianggap tetap tinggi. Tengok, pengguna di India tetap tinggi. Ia menunjukkan bahawa masyarakat India mempunyai pemahaman mendalam tentang kripto teknologi blockchain. Bangladesh. Tahap pengguna kripto di Bangladesh tidak tersedia dalam sumber rujukan, walau bagaimanapun secara umumnya negara Asia Selatan menunjukkan minat semakin meningkat terhadap mata wang kripto dan adalah mungkin bahawa trend serupa berlaku di Bangladesh. Maknanya Bangladesh ni baru nak naik, tapi trend ni daripada India ni dah bawa kepada Bangladesh. Namun tanpa data konkret sukar untuk menilai potensi kripto negara-negara ni. Alright, Nigeria menunjukkan kesedaran pemahaman sangat tinggi terhadap mata wang kripto. Laporan oleh Consensus dan EU Government mendapati bahawa 99% rakyat Malaysia sedar kewujudan aset kripto. 99%. Berapa negara Nigeria ni? Dia ada dekat 200 juta. Right, pasaran kripto Nigeria dianggarkan lebih daripada 400 juta, mencerminkan pertumbuhan potensi mata wang kripto dianggap sebagai alat meningkatkan investasi kewangan, terutamanya bagi lebih 38 juta dewasa yang mempunyai akaun bank. Kesimpulannya, India dan Nigeria menunjukkan tahap pemahaman penggunaan mata wang kripto yang tinggi dengan potensi pasaran yang besar. Walaupun data spesifik mengenai Bangladesh tidak tersedia, trend global menunjukkan minat meningkatnya kripto di rantau ini. Waktu ini kerajaan akses kepada teknologi dan listrik kewangan memain peranan penting dalam menunjukkan ketosif. Negara kita 33 juta, negara kita bukanlah negara yang ada volume dalam industri ni. Nah, sebagai contoh itu tulisnya berapa berapa ramai rakyat 3 negara ini, negara. Okey. Nigeria tadi 99%. Saya buat je. Buat slow. Right? Nampak tu? Nigeria 232,679 juta. Right? 10% daripada sini seluruh rakyat Malaysia adalah orang kaya dekat Nigeria. Bangladesh 173 juta. India 1.4 bilion. Alright. Jadi kita mengambil kesempatan
Ambil kesempatan. Jadi tak jadi itu belakang kira. Kalau kita ada duit, kalau kita tak gunakan duit kita untuk jadikan lebih banyak duit, kita adalah makhluk yang mana simpan dekat bank je lah. Lepas tu habis lah, macam tu je. Right? 300,000 duit saya ke dekat bank ke apa ke, kita boleh habiskan. Dalam simpan dalam 5 tahun, tak kerja, pakai, habis. Right? Kat sini, ni dah banyak orang register ni. Right? Banyak orang register. Right? So, kita nak, sambil kita kejar gaji tu, saya nak tunjuk satu contoh. Sambil kita kejar gaji tu, kita nak dapat ni, upgrading 0.3. Right? Kita nak cari dekat sini 10 ke 100 BNB. Sambil kita kejar gaji 3,000 tu, dolar tu, tiap-tiap minggu tu kita nak ambil gaji ni. Right? Kita cari dengan kawan kita nak lah. Lepas tu kita pergi kat reward. Pergi kat reward. Saya nak anda nampak dalam big picture. Bukan hanya 3,000 dolar kita boleh ambil. Right? Bukan hanya 3,000 dolar. Tengok kat sini betul-betul. Right. Ni dia akan share. Sekarang ni tak ramai orang. Right. Dia akan share pada 75. Setiap sale yang datang setiap minggu, dia akan letak dekat dalam satu pool reward dan dia akan distribute, dia akan bahagikan dengan 75 orang. So, average dia setiap minggu ni, average dia 1.5 dengan 1.6. Right? Satu hari lagi. Kejap hari ni habis hari Ahad. So, ni dah, dia target ni 1.6 lah cukup. Bagi dengan 75, itulah yang nilai yang akan dapat. Saya kira dalam baru-baru ni, dia ada lebih kurang dalam 200, nak pergi 200 lebih lah. Satu minggu. Kalau kita ada 5 akaun Prime, kita kali dengan 5, kita ada dalam 1,000 satu minggu ekstra gaji yang kita tak buat apa-apa, datang daripada sale volume. Daripada negara-negara miskin ni dulu. Right. Mereka tak ada banyak duit. Mereka akan masuk kecil-kecil. Tapi jumlah dia volume. Right. Jumlah dia volume. Jadi, yang ni saya nak faham kan. Yang ni. So, nilai dah terkumpul sekarang ni. 16. Tak ada orang sampai lagi Elite Club ni. Right. Elite Club ni memang suka sikit lah. Kita kena ada level ke-13. Lepas tu kena ada dekat level 12 tu kena ada 3 orang, tak silap saya macam tu. Right? Tapi benda tu on process. Maknanya bila kita fahamkan sebahagian daripada komuniti kita yang nak ambil market share 0.5% dekat sini. Alright. Ambil 0.5%. Lepas dah dapat tu, kita boleh pergi kat sini auto. Daripada keuntungan, bukan daripada duit kita, daripada keuntungan. Slow and steady. Orang faham. Ambil market share 0.5% ini secara tak langsung. Yang lain ni semua auto. Maksudnya, alright, selepas daripada ambil daripada 3,000 ni, dia boleh pergi ke akaun yang seterusnya. Maknanya 25,000, 50,000, 100,000, 500,000 tu boleh jadi autopilot apabila semua dah faham, semua dah bergerak. Nak mencari kumpulan untuk ambil market share 0.5 daripada negara-negara miskin yang tengah buat ni. Itu saja yang kita kena cari kumpulan tu. Right. Saya nak bagi anda faham. Yang ni dia bergerak. Dia boleh bergerak. Sekarang ni pagi, sangat pagi. Kalau kita tengok, kalau lepas daripada pukul 6, pukul 7 ni, dekat sana ada tengah hari sikit lah. Dia akan bergerak laju ni. Right. Dia akan bergerak laju sikit lah. Dalam 1,000, 2,000 satu hari tu memang dah jalan lah. Right. 1,000, 2,000 ni dah jalan dah satu hari. Tapi kita nak pastikan dia pergi lepas dia pergi dekat harga 700,000. Dia akan jadi satu fenomena. Lagi sikit je lagi. Right. So, apabila dia pergi 700,000, dia akan jadi fenomena. Dan orang yang diam akan mula bangkit kerana ada banyak orang dalam negara-negara yang susah dalam buat bisnes ni. Orang yang susah buat dalam bisnes ni bukan orang yang senang.
right? Dekat negara-negara miskin ni orang yang susah. Orang yang susah dah transform, dia dapat 10 BNB, 20 BNB. Alright? Orang daripada Filipin kerja di Uganda telah hantar tiap-tiap minggu duit untuk anak dia sekolah. Lepas tu orang daripada Palestin, right? Orang daripada negara-negara Amerika Latin, Italia apa semua tu, diorang bukan kaya, diorang tak ada duit. Right? So kita mengambil kesempatan ambil market share 0.5% saja daripada benda yang bergerak. Right? Dia jadi saja kita ambil duit tiap-tiap minggu dulu, lepas tu kita boleh tunjuk kat orang yang benda ni boleh dilakukan kerana trend kripto tu telah ada dalam negara-negara miskin. Diorang bukan pandai nak modal trading, mereka tak cukup duit. Mereka menggunakan kaedah-kaedah macam ni untuk mengumpul kekayaan melalui kripto. Lepas tu dia buat trading. Dia cari modal untuk trading. Mereka dah ada knowledge. Mereka tak ada duit saja. Right? So jadi kepada kawan-kawan kita juga sama juga, ada orang kat Malaysia juga sama. Saya juga mencari 10 BNB untuk saya buat trading. Tengok kepada video saya dalam landing page champion ni. Right? Faham betul-betul. Itu saja saya nak sampaikan kepada anda untuk market share 5%. Tengok pada landing page, baca betul-betul dalam landing page, bahagian champion, bahagian plan, bahagian 100 BNB. So ini adalah salah satu landing page buka minda untuk anda faham market share, right? 0.5%. Itu saja saya nak sampaikan.